This video is highly requested. Soalan yang banyak orang tanya, pakai EV car naik tak kita punya bil elektrik? Kalau siapa yang belum subscribe, subscribe dulu. So, I baca banyak sangat komen daripada previous videos I. Kata macam, I tak perlu nak isi minyak. Jadi kat situ I dah say, bila I nak charge I punya battery kereta, orang consider macam free lah. Sebab kita macam tak keluarkan duit. Tapi dari segi bil elektrik kita pula, kita nak tengok juga macam mana kan. Ada orang kata, tu bukan free car, dia bil elektrik, kita ada TNB. Betul, ya betul. So hari ni I nak share dengan korang I punya bil elektrik, and I akan buat comparison antara bil elektrik sebelum pakai BYD, selepas pakai BYD tetapi guna 3-pin plug. Maksudnya kita guna extension lah saya kata. And bila dah install wallbox. Disclaimer before I share bil elektrik kita orang macam mana untuk bulan ni. So something to note ialah kami pakai elektrik on aircon boleh dikatakan hampir 24 jam juga. 2 tingkat lender, pakai aircon tingkat atas dengan tingkat bawah on sentiasa. Tetapi bila kami on aircon, memang kami on setting 30. Temperature dia memang kami on 30 buat dry mode. Memang sejuk, kami memang tak turun bawah daripada 30. 29 lah yang paling itu pun. Jadi ini memang harian kami. Water heater, kami memang pakai water heater sentiasa. Dan kami ada Kowi juga. Peti ais pun ada, tapi peti ais inverter. And then memang I pula masak sentiasa dekat oven TG ni. Korang pernah nampak dekat dalam video I sebelum ni, kami pergi camping bawa oven, steam oven TG tu. Yang tu I pakai hari-hari. Apa lagi kita guna elektrik? TV buka 24 jam. Boleh dikatakan TV buka 24 jam. Sebab I adalah seorang manusia yang tak boleh duduk dalam keadaan yang sunyi. Tak nak save current tu, tak. Sabar dulu, kita tak cerita lagi. Paint a picture that kenapa kami punya bill starting point dia macam ini. Sebab mungkin ada certain orang bila tengok kita punya bill starting point macam, kenapa dia punya bill macam ni, bill aku macam ni, macam tu. So kita nak set the tone. Aircon je maintain 30. Dia memang tak sejuk, tapi dia just nak buang udara panas tu je. Ya, betul. Okay, alright. So kita dah set the picture. Kita dah have an idea of kami punya penggunaan elektrik macam mana. Another thing to note, kami dah pakai BYD as of now dah lebih kurang 2 bulan. 2 bulan ke? Kami dah ada data lah, senang kata, untuk sebelum pakai, masa pakai tapi guna 3-pin plug, dengan selepas pakai wallbox charger yang charge dekat rumah. Okay, so kat tangan saya ada bil elektrik. Simpan. Selalunya benda macam ni kita buang lah, sebab sekarang apa-apa semua online kan. Saya tunjuk dulu bil kami sebelum kami pakai BYD, sebelum kami pasang ni. Sebelum kami pakai BYD, this is bil kami yang sebelum ni. Nampak tak? Sebulan kami ialah 143. Dia generally it's 170, 130, 150 macam tu. Dia tak lebih 200. Kami punya bil bulanan memang tak lebih daripada 200, bawah daripada tu. Kalau dia start untuk lebih 200, memang I dah start untuk macam kelang kabut. Dah start macam apa benda yang kita buat yang sampai bil naik tinggi sangat. Selepas pakai BYD, dan ini ialah bil kami bila kami charge 3-pin plug. Masa time tu tak pakai lagi wallbox. Memang kami pakai sebulan lah benda tu kan, sebab bila nak charge. And then how would you say kita punya charging, berapa banyak kali kita charge? Boleh dikatakan seminggu sekali, seminggu dalam 2 kali macam tu lah kami akan charge. Alright, so ini ialah bil kami lepas pakai BYD tapi guna 3-pin charger. So dia punya bil tu around RM335.45. Dia naik sampai 300. Okay, so kita tolak ya, daripada bil kami yang sebelum ni, which is 143, naik 335. So maksudnya perbezaan dia berapa? Naik RM192. Actually it's not that bad. Okay, so dia naik 190 lebih macam tu. Tapi one thing to note ialah masa time tu kami charge quite kerap dan kami pula kerap berjalan. Dan bila kita charge guna 3-pin, dia ambil masa yang lama. Would you say that? Kita akan charge semalaman. Mungkin akan ambil masa 12 jam lah. 12. Masa time ni I dah start macam, ya Allah, bil aku 300 pun tak pernah, 200 pun tak pernah, tiba-tiba dah naik macam tu. Masa time tu I dah macam, oh my god, is this a good idea to use an electric car? So ini pula bil kami selepas dah install wallbox dan kami mau pakai wallbox. So inilah bil, and
yang kami pakai wall box. So bil dia ialah lebih kurang RM271.40. Okay, cuba tolak. So dia naik RM128. Ini ialah macam kalau kami compare before pakai BYD dengan after pakai BYD, berapa dia punya perbezaan tu kan. So I would say dia naik lebih kurang 100 ke 200 macam tu in terms of bil rumah, bil elektrik rumah. I think it's like to me I rasa macam okay lah. Sebab contohlah kalau kereta I isi minyak seminggu RM50. Seminggu memang RM50 minimum. So kalau dah sebulan berapa? 200. Bulan dah 200. Itu I seorang. Itu tak termasuk berjalan. Itu hanya untuk pergi kerja sahaja. Ulang-alik kerja. Kalau husband pula, kereta juga dah jadi 400 dah. Consider untuk dua kereta kita dah consider 400 dah. 500 hanya untuk petrol saja. Itu ialah kami punya penggunaan dulu masa time kami guna kereta petrol lah. Bila kami dah tak perlu nak isi minyak, charge dekat rumah sahaja, beza 500 dengan naik 100-200 bil elektrik tu kan. Bil elektrik pun termasuk sekali dengan macam penggunaan kita lah. I rasa macam wah, jimat weh. Serius jimat. Kalau pergi Raja pun pakai dalam 4 ke 8% je tu. 4 ke 6% macam tu. And then usually kalau kami charge pun mungkinlah seminggu sekali dia jalan jam, dia regenerate. Regen. Korang panggil regen Kita guna kereta in town lah untuk pergi kerja, ulang-alik kerja. Guna banyak sangat pun. So setiap kali bila pergi macam maybe 6%. And then lepas tu esok tu 6% lagi. So macam nak turun sampai ke kosong tu macam kami tak pernah lagi lah. Dia dah 50% macam tu, kami akan start charge dah. Mungkin kami akan charge lebih kurang seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. I would say 2 minggu sekali. Lain lah kalau masa time tu nak pergi berjalan ke nak mana-mana ke apa kan. Ada masa time tu mungkin akan kerap charge ataupun charge dekat luar. Itu pun kalau sekali bila charge kat luar 10 minit kat RM8. Mahal lah. Tapi yang tu berapa kali watt itu Shell tak ingat berapa. Lupa AC atau DC? DC lah fast charging. DC fast. Kalau AC tu yang macam kita punya tu 7 kW je. Kalau kami punya rumah wall box dia AC 7 kW. 7 kW. Tapi okey lah. Bila charge wall box, untuk bagi dia full mungkin akan ambil masa 7 jam 6-7 jam macam tu lebih kurang. Betul tak? Betul kan? Dia beza lah daripada bila kita guna 3-pin charger. Nak charge full mungkin akan ambil masa 23 jam. Kami pernah ada case bila kami pakai extension tu bukan meletup lah, tapi dia macam terbakar. The self-destruct. Heavy duty mah tu, yang orang duk grill tu. Orang grill pula apa? The drill. Orang drill yang duk buat rumah tu kan. Itu pun terbakar. Kalau boleh kita kena direct to the source lah. Source pun panas tu. Soket tu. So tak digalak kalau betul pakai wall box lah. Tak digalakkan pakai 3-pin charger lah. Untuk emergency pun dah. Tapi kalau untuk yang lama-lama, kalau nak charge sampai 1 hari lebih, takut rosak lah. Seket tu memang panas gila. Dia macam ada satu kerisauan lah sebab bila kita pakai 3-pin charger kan, and plus kami pula tak ada tu yang kami boleh pakai dia saja. Memang kami pula banyak juga pakai plug soket apa semua kan. Jadi kami terpaksa pakai extension. Tak digalakkan by the way. Kita ada kerisauan tau, takut macam trip ataupun terbakar. Kan banyak kes-kes terbakar sekarang because bila of power trip. Hati tak tenang. Ya, bila charge tu rasa macam ya Allah. Pegang soket tu panas. Lagi stop sat. Betul. Tunggu sejuk balik, on balik. I think the biggest takeaway is kalau pakai BYD, better charge dengan wallbox lah. Better charge dengan wallbox. Dia lebih senang, lebih cepat. Kalau ikutkan based on kita punya bil elektrik yang tadi kita share tadi tu, tak makan banyak. In fact, dia save a lot daripada bila kita pakai petrol. Tak ada macam charge handphone, kita just plug in macam tu. Kalau korang nak tengok video yang kita install wallbox tu, nanti I akan letak dekat link kat bawah tu. Tapi I think it's a game changer bila install wallbox tu. In my opinion, sebab dia wallbox dia ada macam-macam. Ada kat belakang tu nampak? Tak nampak. Sebenarnya dia ada macam-macam tau wallbox. Ada juga wallbox yang dapat FOC daripada BYD. Kalau korang beli dengan BYD, boleh dah try minta dengan SA korang. Try cakap slow talk lah. Betul. Tapi selalunya setakat ni dapat free lah. Tapi kalau tak dapat pun korang minta ke. Carilah BYD terdekat dengan korang. BYD needs to sponsor this video at one point. I don't know. We're not trying to promote BYD. We're just trying to share experiences. Dia wallbox yang FOC, so kami cuma bayar installation. Tapi ada wallbox yang harga dia lebih mahal. Mungkin in terms of quality premium dia tu mungkin lebih dahsyat lah. Dia ada screen ke apa ke. Tapi pendapat kami kalau semua benda kita boleh control guna phone ke apa kan, get the free one. Unless kalau korang ada extra funds, korang ada extra duit yang boleh untuk laburkan kepada wallbox yang tu. So dia quite mahal, beribu. I think the best part ialah bila kita keluar rumah, bateri sentiasa full. I think that's the best part. Perlu nak cari stesen minyak, kita keluar macam mana pun sentiasa dalam keadaan 100%. Tapi kami pun tak adalah nak charge
everyday. Kami cuma akan charge bila time battery tu dalam 50% ke, anggaran dalam 50% macam tu. Bila jalan jauh tu agak jarang lah. Kita dah pernah pergi ke KL daripada sini, sekali charge, maksudnya full battery kat sini, direct ke KL, no problem at all. Tak perlu nak berhenti charge langsung. Kita dah pernah Perlis pergi Mustiaka. Oh, Perlis pun kita dah pernah try. Pergi dan balik tak charge, no problem. Kita pergi ke Kuala Mu, naik ke Kuala Mu, yang itu antara kerisauan lah sebab kita pergi ke area yang tak ada charger, tak ada tempat yang kita boleh plug in. Kalau korang risau lah kan, we have tested, we have tried, we made it, we're safe back home. So that means dia berhasil, berjaya. So kalau korang nak pergi ke Kuala Mu, boleh lah. Kita naik tu memang makan banyak bateri. Tapi kalau turun tu, dia kata memang tak pakai bateri langsung. Jadi macam kalau ada plan tu naik ke Genting ke Kemarin, boleh consider lah. Jadi bahagian bila nak turun tu dia tak pakai bateri ni, kita boleh klik hanya untuk naik saja kita pakai. Dia macam bagi balik kat kita bateri yang kita lost masa kita naik tu. Kan orang selalu macam risau, macam jam, lagi kerja jam, atau nak balik kampung jam tak makan bateri banyak. Jam lagi bagus, tak pakai langsung bateri. Ni macam kalau orang takut nanti kalau jam lama-lama macam bateri tu akan makan. Tak, bateri tu tak makan masa time tengah jam. Bila dia tengah idle macam tu kan, dia macam tak makan bateri. In fact, dia regenerate. So itulah the conclusion of berapa bil elektrik kita naik lepas kita dah start pakai BYD. Jadi ini ialah pengalaman kami. Of course bila kami sharing ni based on kami own pengalaman, punya own way of life. Setiap orang berbeza. Itu je saya nak cakap. Setiap orang berbeza. Ada orang mungkin duduk kat high rise, mungkin tak ada designated place untuk charge overnight ke apa ke. Ada juga yang komen tau, dia kata macam newer high rise, diorang akan ada a designated place, and then lepas tu sebab bila high rise kan macam ada security, I don't know. Tapi something to take note lah. The thing is, bila orang komen kan, macam ramai orang komen macam nanti bila EV car bagi range 1000 macam tu barulah aku nak beli. The thing is, bila orang komen macam tu dekat video-video kami kan, kami macam, tapi we're not trying to sell you the car. Kalau korang beli pun, kami tak dapat apa-apa commission pun from BYD. Even if you don't buy, we don't get anything. This is purely sharing pengalaman sahaja. Ada sesuatu orang yang mungkin curious nak tahu, dan ada sesuatu orang yang mungkin ada that fear. Adakah kalau aku pakai nanti bil aku akan naik ke tidak? Nanti macam kalau aku pergi berjalan, adakah aku nak kena risau tentang tempat-tempat yang nak ni? So this is very valid concerns yang kami pun sebelum nak pakai pun, of course kami akan ada kerisauan benda-benda macam ni. The reason kami start pakai pun dulu is because bila ada kawan kami yang orang terdekat kami pakai, rasa macam, oi, kalau dia boleh pakai, kami boleh pakai. And I saw a lot of YouTubers yang bila diorang review tentang EV kan, EV cars, is like, if you can adapt to the EV lifestyle, then it's good. Mungkin ada certain orang yang susah sikit nak adapt. It is very different. And you do have to make a lot of changes in your life. Some things yang sebelum ni you tak pernah terfikir, you nak kena fikir. For us it's a bit different because we are very ready to adapt to the EV lifestyle. Certain people do not have the same kind of scenarios of able to adapt to that kind of lifestyle. The changes that you need to make. Cars need to have a designated EV charging place, ataupun at least you need to find a place yang you boleh charge. I do have a friend yang diorang duduk dekat rumah landed tau, tapi diorang tak charge kereta EV diorang dekat wallbox kat rumah. Diorang suka charge dekat luar. Diorang style macam tu, selalu travel, diorang selalu pergi long distance. Diorang akan ambil subscription daripada EV chargers macam Gentari, Jom Charge ke apa ke kan. Bila you charge macam you dapat 50% off. Things yang kita adapt untuk suit kita punya lifestyle. Macam kami tak buat macam tu sebab kami jarang nak travel, so benda tu tak satu keperluan. Tetapi itulah kata, setiap orang dia berbeza. Tapi untuk kami, alhamdulillah, so far setiap hari I sangat excited untuk keluar kereta dengan M6 ni. Hantar anak pakai M6 tu. ICE tu apa nak start? Kita punya kereta petrol dah bakal menjadi besi buruh dekat rumah. Tak start lama dah. Sampai dah tak boleh start kereta dah. Bateri dia dah kong, kita dah jarang bergerak. Tu pun satu isu juga tu. Anyway, that's a different video for another day. Thank you so much for watching, and thank you so much kepada yang komen, kepada yang support. Kalau korang ada apa-apa soalan, korang komen je dekat video ni atau mana-mana video. InsyaAllah I will try to answer. Tapi of course, this is based purely on kita punya own sharing, pengalaman sendiri. Orang biasa-biasa yang pakai kereta EV. Thanks for watching. Bye. See you in the next video. InsyaAllah kalau aku ada idea aku nak buat video apalah. There's a lot of ideas, tapi